Betul lah zaman yang aku duduk agak. Memang betul yang tak pernah puasa ni. Hang duk beli nasi. Ya bang, nak order. Kat sini kita ada roti-roti ni bang, pastry ni. Kita ada croissant, kita ada sosis, ada kek, ada pasta, ada kopi-kopi. Apa nak bang? Saya tu ya, pusing rata orang tadi tapi kedai banyak tak buka. Abang belum puasa kot. Memang tak buka lagi lah, awal lagi. Saya sebenarnya ada banyak ni ya. Main berapa dia? RM3? RM3 lah? Boleh lah bang, saya dah minta tolong bang. Saya nak nasi kosong tak apa. Nasi kosong tak apa. Saya nak sangat. Bring tak bang. Tak bang? Tunggu saya lah. Nanti saya tengok kat dalam. Wayang ada tu saya meja kat bang. Tunggu saya lah. Siap. Baik. Balik pada surau apa tu kamot mayang. Budak-budak semua ada surau? Budak-budak tak ada. Bakal jenazah ada. Apa budak Amran dekat surau tu ada tadi? Amran aku tak nampak tadi. Tapi bila bersembang pasal Amran ni, aku cerita pasal Amran dengan abah. Kenapa? Abah tahu tak abah? Dia ni tadi aku kerap nampak dia duk bawa balik nasi tau, duk beli makanan waktu tengah hari. Ambil betul takkan kot tengah-tengah hari dia bawa balik. Kan kot, ambil betul, hang tengok kot. Aku kalau mata jenis Spiro pi kanan tak apalah. Dah ni kan. Hang nak buat apa dah? Aku nak buat apa? Ni abang kata esok kita pergi tanya dah tengok macam mana. Kita nak pergi tanya dah. Kalau betul macam mana? Kalau betul kita pukul lah. Aku gangster kot. Ni, gangster take kucing lah. Dah ni tu sudah cakap banyak. Esok kita pergi tunggu dia. Macam mana? Kau lah. Tengah hari lah, time aku duk buat kerja selalu. Time tu lah dia duk bawa nasi. Macam mana? Oh boleh lah. Tapi lo ni jom kita pergi Morel lo. Orang dah habis terawih tu. Betul. Tak nampak sangat. Aku pun dah harga. Jom nampak ni. Jom. Aku nak memang cuy. Mat, tu bukan itu member lah Mat. Oi, member aku bro. Betul lah zaman yang aku duduk agak. Memang betul yang hang tak pernah puasa ni. Hang duk beli nasi. Oh, nasi putih ni je hang bawa. Aku tak sangat lah. Sampai masa untuk aku sudah untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Andai ini tentunya Tuhan, walau 1000 tahun lagi takkan berubah. Oi, tengok apa? Ni video viral ni. Aku duk keram budak sekolah ni bawa kereta aku ajar. Kalau dia ni pukul sikit, aku pukul lagi banyak. Nak main lepok ke nak tengok set? Memanglah aku nak lepak. Tapi aku duk tengok video viral baru ni. Biar ni, dia pun duk pukul orang. Tak. Kau baca dah tu? Share.
Assalamualaikum. Cik, bila balik? Baru sampai. Ni alang-alang dah jumpa ni. Nak tanya sikit lah. Bukan pola semalam. Dia orang bagi tahu. Ya ampun, ada pukul lah. Betul ke? Cik, siapa yang pukul? Siapa lagi? Hampa lah. Hei, Mana kami tak apa-apa pun. Kami tik je. Oh, kau tak pukul dia. Tapi pasal Pak jentik dia. Pasal kami nampak dia bawa nasi tengah-tengah hari. Nampak dia makan ke? Syekh, kalau dah bawa makanan waktu tengah hari, takkan dia tak makan? Ha? Dia bawa apa? Dia kita bawa baja? Kau salah faham ni. Sebenarnya si Amran bawa balik makanan untuk adik dia. Adik dia sakit, lumpuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu. Mak. Mak raya mak. Tahun ni raya dah tak macam dulu. Adik pun tak sihat. Anong rindu mak. Tapi Anong janji, walaupun orang kampung semua tak suka Anong adik, Anong tetap jaga adik. Kami dah tak ada siapa dah. Anong rindu mak. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini, hanya menyiksa relungku, bahagia takkan berulang kembali. Sebuah cinta yang tercela dan menyendiri. Kan, aku betul-betul minta maaf lah. Selamat raya. Kita kosong-kosong lah. Jom lah ni, pergi rumah aku. Bawa adik kan. Jom. Mana sekarang? Percaya lagi lah. Loh, tua-tua pun teriak lagi lah. Apalah, tak pernah dengan tua. Yang boleh je dekat kapal. Okey. Tak apa, Ustaz bagi saya pergi cek ni. Nak cakap, hari-hari aku nak buat benda yang sama tengah hari. Buat apa kat situ? Dia yang buat apa kat situ? Kata, esok kita pergi tanya dulu. Kita pergi. Tak.